Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'. Sayyidina Mu'az radhiyallahu an meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, apakah jihad yang paling besar ganjarannya? Bagi Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling banyak mengingat Allah SWT dalam jihadnya. Lelaki itu bertanya lagi, siapa orang berpuasa yang paling banyak ganjarannya? Bagi Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling banyak mengingat Allah di dalam puasanya. Demikianlah baginda Rasulullah SAW bersabda tentang solat, zakat, haji dan sedekah. Iaitu solat, zakat, haji dan sedekah yang paling afdal ialah yang paling banyak Allah diingati dan melakukan amalan-amalan itu. Lantas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Abu Hafs, orang yang berzikir telah membolot segala kebaikan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, betul apa-apa yang kamu katakan itu Musnad Ahmad. Keterangan Abu Hafs adalah panggilan untuk Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Mu'az radhiyallahu an telah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, apakah jihad yang paling besar ganjarannya? Baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling banyak mengingati Allah dalam jihadnya. Lelaki itu bertanya lagi, siapakah orang berpuasa yang paling banyak ganjarannya? Baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling banyak mengingati Allah SWT dalam puasanya. Demikianlah baginda Rasulullah SAW bersabda tentang solat, zakat, haji dan sedekah. Iaitu solat, zakat, haji dan sedekah yang paling afdal ialah yang paling banyak Allah SWT diingati dalam melakukan amalan-amalan itu. Lantas baginda Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu berkata pada Sayyidina Umar radhiyallahu an, wahai Abu Hafs, orang yang berzikir telah membolot segala kebaikan. Baginda SAW bersabda, betul apa-apa yang kamu katakan itu Musnad Ahmad. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, perumpamaan seorang yang mengingati Allah SWT dan seorang yang tidak mengingati Allah SWT adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang berzikir ialah orang yang hidup dan orang yang tidak berzikir ialah orang yang mati. Dalam satu riwayat lain, perumpamaan rumah yang Allah SWT diingati di dalamnya adalah orang yang hidup, yakni rumah itu makmur, sementara rumah yang Allah SWT tidak diingati di dalamnya adalah seperti orang yang mati, yakni rumah itu terbiar. Bukhari dan Muslim. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.